Sepatutnya kan, esok adalah birthday aku. Okay, maknanya esok aku akan dekat lagi dengan umur 30 berbanding masa aku umur 20 dulu. Ya, yeah, aku tua dah. Tapi at least masa aku 20-an dulu, aku belajar banyak benda. Aku belajar pasal kawan, aku belajar pasal career, aku belajar pasal cinta, cewa. And yang paling penting sekali, aku belajar pasal duit. Benda yang aku belajar ni, eventually kau pun akan tahu juga lepas kau dah tua. Tapi kalau kau belajar benda ni awal, dan aku bagi tahu kau benda ni awal, aku rasa kau akan lebih mudah untuk navigate umur kau 20-an nanti berkaitan dengan finance. At least, okay? So sebab tu hari ni aku nak bagi tahu kau 5 ilmu yang aku dah belajar masa 20-an dulu yang sangat-sangat membantu aku. Okay? So aku tak nak panjangkan cerita, jom kita start dengan ilmu pertama, iaitu jadi boring itu okay. Bila kau masuk umur 20 nanti, kau akan jumpa banyak gila orang yang confused. Confused nak nampak kaya ataupun confused nak jadi kaya. Kebanyakan orang yang aku kenal, tak kira lah universiti ke, tempat kerja ke, kebanyakannya try hard nak nampak kaya. Okay, kata pertama, Honda. Of course, aku tak tahu kenapa. Telefon baru. Of course, iPhone paling latest. Tapi diorang ni tak sedar, setiap kali diorang spend duit untuk nampak ada duit, diorang sebenarnya ada lagi sikit duit. Sebab kaya yang sebenar adalah duit yang kau tak spend, duit yang ada dalam bank account kau, duit yang ada dalam investment kau. So it's okay kalau kau nampak boring, pakai baju Uniqlo RM49 untuk 5 tahun straight, asalkan kau tak pressure untuk beli something yang kau tak perlukan, just sebab orang sekeliling kau ada benda tu. Yang pentingnya, kau tahu cara simpan duit yang betul, dan kalau kau nak spend duit pun, kau at least tahu cara spending duit yang betul. Ambil contoh dekat tangan aku ni, which is kamera Fujifilm yang aku beli. Kau tahu apa yang aku buat sebelum aku beli kamera ni? Aku actually simpan duit aku sebelum aku beli. And aku buat research yang sangat-sangat banyak, okay, lebih daripada sepatutnya sebelum aku beli. Tapi itulah yang membezakan aku pandai uruskan duit ataupun pandai habiskan duit. Sebab aku tahu setiap sen yang aku spend untuk duit aku dekat kamera ni akan jadi benda yang berguna yang aku akan pakai setiap masa. Compare dengan orang yang beli sebab FOMO dengan Fujifilm, okay, diorang hanya akan bazirkan duit diorang dengan kumpul habuk dekat kamera ni. Itulah yang membezakan aku, and aku bukan orang yang boring. Okay? Aku actually orang yang ceria. Tapi point aku still stand, tak apa untuk kau jadi boring, asalkan boring tu boleh buatkan kau kaya. Okay? Sebab orang muda 20-an ni biasanya akan confuse banyak benda, terutamanya goal. Okay? Which is lesson kedua aku untuk hari ni. Kau kena tahu bila kau dah cukup. Ramai cakap simpanlah duit, investlah duit, bila dah cukup nanti kau akan jadi kaya. Tapi sebenarnya aku rasa ayat tu tak complete, sebab kau tak tahu apa benda tu kaya. Macam mana kalau kau tak define apa tu kaya, kau nak tahu bila kau dah capai benda tu. Macam kau pergi lumba lagi, tapi kau tak tahu garisan penamat kat mana. Okay? Kau dah lepas ke? Kau belum lepas ke? Kau just tak tahu. It's very confusing. Sebab tu, masa early 20s, kalau boleh kau nak setkan apa maksud kaya tu. Kalau aku sendiri, aku setkan pada 8 juta. Okay, kalau kau ambil 4% daripada 8 juta, tu adalah RM320,000 setahun. Okay, so tu about RM26,000 lebih sebulan, which is sangat-sangat cukup untuk aku tampung family aku plus aku sendiri selama-lamanya. Okay, 4% setahun aku ambil, dah settle. Tapi kalau aku letak 8 juta tu dalam tempat yang boleh bagi 8%, contohnya macam ETF, aku keluarkan 4% setahun, aku ada lagi extra 4%. So dekat sini saja aku dah ada infinite money glitch. Gila tak gila? Of course target yang aku letak tu bukan aku suka-suka letak. Ada nuance and reason kenapa aku letak angka tu macam tu. Dan kalau kau nak personalize sendiri target kau berapa, kau kena tahu amount yang spesifik dan reason spesifik kau nak dapat angka tu. Kau tak boleh buat suka-suka, okay? Dan bila kau dah ada angka yang spesifik, barulah kau boleh target macam mana kau nak capai angka tu. And ni adalah lesson ketiga kita, which is investment style yang paling aku suka sekali, masa itu emas. Kenapa aku cakap masa tu emas? Sebab masa ni literally adalah benda paling berharga sekali kalau kau nak invest. 99% orang dekat luar sana akan cakap, oh kalau kau nak invest kau perlukan ilmu. Tapi 1% orang yang betul-betul invest akan cakap kau perlukan masa. And masa ni adalah secret ingredient kepada elemen dalam investing, which is compounding. And ada satu buku yang aku tengah baca sekarang, which is Psychology of Money. Dia highlight the magic of compounding dengan sangat-sangat
bagus. Okay, dia highlight macam mana Warren Buffett yang umur 90 tahun guna compounding dan masa dan buat 84 bilion. Okay, Warren Buffett, aku boleh cakap dia bukanlah orang yang biasa-biasa. Dia adalah investor yang memang dah ada skill. Masa dia umur 10 tahun, dia dah start invest, and by the time dia umur 30, dia dah ada 1 juta pertama. Kau tahu return ni berapa setiap tahun? 22% consistently. Masa aku 10 tahun, kau tahu aku buat apa? Aku tengok Super Strikers kot. So dia dengan aku memang sangat-sangat biasa. Tapi dalam buku ni, dia highlight macam mana kalau Warren Buffett tu orang normal, macam kita semua. 10 tahun dia pergi main dekat luar, 20 tahun dia pergi explore dunia, 30 tahun baru dia start invest, and 60 tahun dia bersara macam orang normal. Berapa yang dia ada instead of 84 bilion? Kau tahu berapa dia ada? 11.9 juta dolar saja. 99.9% lagi kurang daripada apa yang dia ada sekarang. So kat sini nak cakap apa? Kat sini nak cakap Warren Buffett walaupun dia ada skill, kau tahu rahsia dia apa? Dia start awal, dia ada masa lagi banyak berbanding dengan orang normal. So that's why walaupun dia ada skill, rahsia dia yang terbesar adalah masa. Okay, satu lagi pasal Warren Buffett juga sebenarnya ada kaitan dengan lesson keempat kita hari ini, which is macam mana kau nak kekal kaya. And yes, aku bercakap 10,000 tahun pasal macam mana Warren Buffett ambil advantage untuk compound dia punya duit. Tapi aku tak nak panjangkan cerita hari ini. Okay, aku nak cakap macam mana kau nak pastikan bila kau invest, kau kekal kaya dan tak hilang duit tu macam tu saja, macam Warren Buffett. Okay, sebenarnya kau boleh tengok daripada apa yang Warren Buffett tak buat. Dan daripada buku ni juga sebenarnya aku ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan Warren Buffett juga dan kawan dia, which is Rick Goring. Rick Goring ni, atau macam ni lah kau pronounce nama dia, okay, dia adalah investor yang ada skill juga, tapi dia ni seorang yang tak penyabar bila dia invest. Tak macam Warren Buffett. Okay, so bila dia invest, dia actually invest dengan margin, and bila saham jatuh, dia terpaksa jual saham dia and dia jatuh bankrupt. Walaupun dia silap satu step je, tapi bila kau ambil unnecessary risk, bila kau dah kaya sekalipun, okay, kekayaan tu boleh hilang sekelip mata saja. That's why daripada story Rick Goring ni, kau boleh belajar masa kau umur 20 tahun adalah masa yang paling kau mudah sekali, okay, terbuka kepada ancaman. So kalau kau buat salah satu step saja masa kau muda ni, dia boleh efek kepada the whole year moving forward. Masa kau umur 30, masa kau umur 40. So kalau kau umur muda lagi, tolonglah elakkan diri kau daripada buat hutang. Okay, hutang kredit card ke, SP letter ke, BNPL ke, Tashengo ke apa. Okay, elakkan daripada ambil unnecessary risk, terutamanya kalau kau dah start invest. Sebab bila income kau habis dekat bayar hutang saja, macam mana kau nak grow investment kau tu? Ibarat macam kau tanam pokok, tapi dalam penyiram air kau tak ada air langsung. Pokok tu takkan grow lah, obviously. Alright, for the final lesson yang aku nak bagi hari ni, which is benda yang paling basic saja, tapi merangkumi semua yang aku ajar hari ni, iaitu pasal inflasi. Macam mana nak halang duit kau daripada dimakan setiap tahun tanpa kau sedar. Okay, aku tahu ramai orang umur 20 tahun dekat luar sana tak tahu sepatah haram pasal inflasi. So hari ni aku akan ajar kau dengan cara sangat mudah dan seronok. Okay, so dekat tangan aku sekarang ada duit siri kedua ringgit. Okay, so ni duit daripada tahun 1980-an tak silap aku. Dan kalau aku ada duit RM1 ni dulu, okay, aku boleh beli 3 keping roti canai dengan duit RM1 ni. Tapi kalau aku pergi masukkan duit ni dekat dalam bank, dan kita fast forward ke tahun sekarang, kau rasa dalam bank tu duit aku naik ke nilai dia? Tak kan? Tetap akan tulis RM1 dalam bank aku. So bila aku keluarkan RM1 tahun 2025 ni, and aku spend, kau rasa berapa keping roti canai aku boleh beli? Tak ada langsung roti canai aku boleh beli, sebab roti canai dah naik harga. Tu adalah inflasi. Dan inflasi dekat Malaysia ni sebenarnya duit RM1 kau tu akan hilang sebanyak 3% daripada nilai dia setiap tahun. So kau darat lah daripada tahun 1980-an, berapa nilai RM1 ni dah jatuh? 3%, 3%, 3%, almost completely daripada value dia dah hilang sebab dimakan oleh inflasi. So macam mana kau nak jaga nilai duit ni? Macam mana kau nak pastikan duit ni naik nilai seiring dengan inflasi makan duit kau tu? Cara dia adalah kau letak dalam satu tempat ni, which is digital bank. Digital bank bagi lebih daripada bank tradisional yang bagi 0.2% saja at best. Okay, digital bank macam Bright Bank bagi 3%.
sama dengan inflasi 3% juga. Dan kalau kau nak pergi one step further, kau boleh simpan dalam dia punya pocket saving yang bagi 4% per annum, which is 1% lagi banyak. And right ni actually bagi interest setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad. So dia perfect untuk kau simpan duit yang kau ada. Tak kira lah duit emergency saving, duit untuk everyday use, apa-apa jenis duit, bagus untuk kau simpan dalam Right Bank. And for bonus, ni macam side track sikit, tapi kalau kau pergi overseas macam aku pergi Jepun hari tu dan kau dekat dia, kau actually boleh dapat 1.2% cashback unlimited. Untuk local punya spending ada cashback juga kalau kau guna dia punya pay later macam QR TNG, tapi kau ada instant credit RM1,499 dan kau dapat 1.2% cashback juga unlimited daripada apa yang kau belanja. Yang bagusnya kau tak perlu submit dokumen untuk guna future pay later ni. So kalau kau tak ada account Right Bank lagi, aku showkan kau untuk buka hari ni, sebab sampai 31 November ni Right Bank akan bagi kad dia secara percuma kalau kau apply. So apply hari ni dan register account Right Bank hari ni juga. Okay guys, aku rasa tu je lah kot lesson yang aku boleh bagi kau hari ni. Ada banyak lagi lesson, so kalau kau berminat nak tahu lagi banyak lesson ilmu kewangan, kau boleh follow channel ni. Okay, aku sikit lagi nak capai 100k subscriber, so please bantu aku guys. So kalau kau minat nak tengok video lain juga, kau boleh tengok macam mana aku simpan duit dengan gaji yang kecil. Ni video yang menarik untuk kau tonton kalau gaji kau kecil juga. And of course, subscribe. Bye bye, thank you for watching and I'll see you in this video.